Ramai orang yang masih ragu-ragu jika emas di public gold ini tulen ataupun tidak. Semua emas public gold dikeluarkan dari kilang public gold sendiri yang terletak di Pulau Pinang dan bukan dari cawangan-cawangan public gold. Emas-emas ini telah melalui ujian ketulinan yang ketat dan mempunyai sijil ketulinan yang disahkan oleh penguji ketulinan logam iaitu Tuan Abdul Syukur Anwar yang merupakan seorang assessor bertauliah. Mungkin anda khawatir sesuatu berlaku dalam proses pengendalian dan pengeposan. Penghantaran dari kilang public gold 100% dilindungi insurans sekiranya emas anda hilang atau jika berlaku campur tangan orang ketiga dan dapat emas tidak tulen. Penghantaran berinsurans ini hanyalah untuk emas yang beratnya tidak melebihi 21.25 gram sahaja. Jika berat emas anda melebihi 21.25 gram, emas ini akan dihantar ke cawangan public gold dengan kawalan yang ketat dan anda boleh membuat temu janji untuk mengambil emas anda. Sebab itu, apabila anda ingin membeli emas, belilah dengan syarikat emas yang bereputasi tinggi. Bukan sahaja untuk menjamin ketulinan emas, tetapi juga dengan rekod pembelian melalui sistem dapat melindungi hak anda jika berlaku hal yang tidak diingini. Semoga sharing Rina hari ini bermanfaat. Untuk ilmu tentang emas atau jika tuan-puan ingin mendaftar akaun simpanan emas anda hari ini, tuan-puan boleh isi borang biru di bawah dan Rina akan hubungi tuan-puan. Ingat ya, mulakan simpanan emas anda hari ini. Kerana apa? Harga emas tak tunggu kita.